Kini student-student tu lepasan keluar, diorang boleh ambil permit untuk fly student drone tu. So kita nak tanyalah sikit, apa yang membuatkan modul dekat MISA ni dia guna tenaga pengajar yang power ke? Sebab bila tengok Cik Anwar cakap scaffolding, lepas tu drone ni macam saya main dekat rumah saya sama. Siapa yang mengajar tu? Kenya kita lantik satu tenaga pengajar yang dan membuat dia orang kata lantik satu badan untuk menjalankan kursus drone di MISA TTC. Kita menguruskan dari segi latihan, tempat praktikal, untuk dapatkan sijil, memastikan sijil tu dapat dapatkan kini student-student tu lepasan keluar, diorang boleh ambil permit untuk fly drone tu. Oh, okay. So ini berkenaan drone apa tadi? Drone pertanian Drone agriculture. Bukan drone kecil-kecil lah. Bukan. Dia bagi saya drone yang besar tu.